Allah, lucut. Yang berucuk. Allah Akbar. Kuat lagi. Aku nak minta maaf dulu, aku katok sikit Allah Akbar. Jom. Padu, mantap. Assalamualaikum, selamat pagi and very good morning gang. Alhamdulillah hari ni aku ada dekat Timor Bay, Kuantan, Pahang. Misi aku macam biasa, aku masih tak jumpa lagi Tenggiri double digit. Bila nak dapat tak tahu. Okay, aku pun dah siap set up apa semua. Aku nak tolak boat, aku nak lancar. Okay, kalau ada rezeki nanti aku rasa je. Ni Haji lah, Haji. Aku ni Haji ni. Ini spek tu commander ke CCP 330. Aku pakai dengan 18 HP Everan tu waktu. Apa lagi ya? Lepas tu route aku nanti aku bagi tahu atas laut nanti. Alright gang, stay tune. Okay, untuk spek route aku gang, aku pakai route Pioneer Ultimate Jig PE58. Untuk hari ni aku akan guna gewang ni orang panggil Wahoo. Okay, aku akan pakai Wahoo hari ni. Okay, ada hasil ni. Jom, let's go. Kita tengok macam mana pergi dia. Alright gang, nanti kalau ada hasil aku up. Let's go, lancok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike. Oh, kuat geleng. Oh, geleng kuat. Very kacang. Alhamdulillah, strike of the day. Sendiri lah, tolong lah. Sendiri lah kacang. Sendiri lah. Satu mengkok tahan. Oh, geleng ni. Ni dah rasa kuat geleng. Solid lah geng. Strike of the day. Wah, agak aku dah jadi. Allah, cabut tu. Habis dah. Ui. Allah. Pusing buk cok. Ui, pusing buk aku cok. Allahu Akbar. Dah sayang. Mana? Ui. Ya amat. Dah tu. Tadi dia relax sampai dekat yang tengok dia tekan pergi. Mantap. Macam saiz je geng. Kuat nekannya. Dah tu. Sendiri. Oh, ya. Ya Allah. Kuat lagi dia cocok. Musing yang ni aku ni.
Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, tak jumpa kan. Straight out the day. 4 kilo lah, 4 kilo lebih ni. Alhamdulillah. Ui, memusim punya kamera cok. Allah, kuat. Kuat lagi. Kuat lagi kau. Asyik solid. Syukur. Saiz. Allah. Ya Allah. Aku katok hang lagi ni. Mau katok hang. Tapi hang paksa aku katok hang tau. Sorry ya, maaf lah. Alhamdulillah, naik dah tabut. Syukur. Solid. Ini kali solid. Head shake saja. 3 kali aku gancur. Terlopeh tau. Alhamdulillah, syukur ada rezeki ni kan. Solid tu. Alhamdulillah. Ya. Padu mantap. Ya. Alhamdulillah, we dah no. Alright. Duduk sini dulu kan. Kain tak bawa. Betul. Kuat betul dia. Okay, right. Alhamdulillah kan. Strike of the day tahan saya 5 kilo kak. Syukur. Kita cari lagi kan. Aku nak cari lagi tanpa melengahkan masa. Jom kita cari lagi. Wih, ada ikan bawah cok. Wih, tenggiri. Wih, ada ikan bawah. Serius kan. Ikan apa tu? Wih, ada ikan bawah. Ambil ke bang? Ikan apa tu bang? Sekejap, aku nak trolling ni. Ni first time aku trolling dekat dengan kapal ni. Try tengok pun. Mana tahu nasib kena kan. Rezeki tak tahu kan. Mana tahu tengah-tengah rekod sap dia bagi kan. Trek longgar. Bukan longgar air dia ni. Pantai kat sini ngamuk kan. Yang first tadi pun sama tak. Oi, kuat dia ni geleng ni. Geleng dia agak solid tu. Ya Allah tu aku takut tu. Kuat geleng. Berat longgar sikit kot. Ini kuat geleng, takut ni tenggiri atau kacang je. Tapi rasa tinggi dah. Kasar tarik. Tolong naik. Tolong Mai. Tak ada geleng-geleng dah. Tengok lagi dia sampai dia tekan lagi.
payah. Okay, tinggal lagi. Allah, kuat gila. Harap-harap solid lah. Oh, kuat gila. Ya Allah, dah. Main sayang. Main sayang. Kasar ni. Okay, aku kunci drag sikit je. Nampak macam dia kuat sangat tu. Boleh tahan. Boleh tahan. Boleh tahan saiz tadi. Solid. Alhamdulillah. Kena gancu tak pedah. Kecil sikit udah tadi. 3 kilo lebih lah. Tadi dalam 4 kilo. Alhamdulillah. Ini ada je. Mana? Ni, sebelum tu aku nak minta maaf dulu nah. Aku katok sikit Allahu Akbar. Ya Allah, kuat lagi. Subhanallah. Katok sikit tak maaf kuat sangat. Sorry Allah. Alhamdulillah. Tak padah. Weh, asal Hajan tengok macam ni punya kamera. Alhamdulillah. Kan yang kedua, geng. Alhamdulillah. Sabar Sat. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua kecil sikit dari tadi, tapi tak apa. Janji ada je, geng. Alhamdulillah ada gaji. Ui, kuat lagi kau. Okay, beres. Bye. Okay. Okay, let's go. Salam. Baru nak review ni. Alhamdulillah. Ikan yang kedua. Padu mantap. 4 kilo dah. Macam kecil tapi besar juga. Padu mantap. Alhamdulillah. Let's go, geng. Cari lagi. Masa sekarang baru pukul 9:08. Banyak lagi masa kita. Minyak kita pun banyak lagi. Harap banyaklah rezeki kita hari ni. Kita nak mencari gaji pula, geng. InsyaAllah. Kan tenggiri untuk makan orang cakap dah ada dah. Cari gaji pula. Let's go. Okay, geng. Aku sambung trolling. Jadi kalau ada hasil, aku pecahkan air dulu. Sebabnya ikan nak jual Ikan nak jual. Sampai elok lah. Kalau tak, harga dia jatuh. Darah tangan, cok. Tadi tak pecahkan siap-siap. Bisa beli. Ni susah lah. Nak. Okey. Letak dulu macam tu. Alhamdulillah 2 ekor.
anggaran saiz 3 kilo lebih dengan 4 kilo lebih. Okay, let's go. Kita cari lagi geng. Kita cari lagi. Alhamdulillah dah 2 ekor. Kita sambung lagi, tengok gewang kita action dia okey tak okey. Okey, gewang okey, baru kita lepas build arm dia. Okay, let's go. Kita cari lagi. Aku lepas 120 meter. Anggaran aku lepas 120 meter lah. Aku tengok dekat ni ya. Dekat ni, lepas tu aku tengok dekat buih lah, buih dekat belakang ni kan. Boleh agak lah dalam 120 meter yang tu. Okay, kita cari geng. Cari ikan yang ketiga lah geng. Ketiga. Hari ni kita gasak sikit lah. Sebab memang hari ni aku target ikan. Tak nak semua aku nak bawa balik. Semua nak jual. Sebab yang first hari tu aku datang, memang aku target nak apa ni, nak bawa balik makan, bagi sedekah kat adik-beradik orang sikit. Niat aku pun dah tercapai. Dan yang ni memang 100% jual. Okay kan, kalau ada nanti aku out. Berat ni je. Empat tadi dah. Alhamdulillah tempat tadi benar. Solid lah. Tempat yang sama cok. Ya. Mai. Ini lah kelemahan bila kita pakai PG kan. Kayuhan dia agak lambat. So kalau korang yang mana baru nak beli mesin trolling ke apa, itu kan korang beli HG, high gear. Okay, tengok dah kan. Weh, lucu ke apa ni? Serius lucu. Ya Allah, lucu jom. Allah sayangnya lucu. Allah. Hari ni tinggi memang kuat geleng. Sayang betul lucu. Aduh. Allah Akbar, tak ada rezeki Tak apa, kita buat lain. Tempat yang sama dia makan tadi. Kita cari lagi Ikan bilik. Arah-arah ada tenggiri lah bawah dia ni, ikan bilik. Pantai je bang sekali. Okay, gewang lalu bawah dia dah tu pantai. Serap, pagi sekali. Ada tenggiri lompat. Ada. Lompat atas air. Tangkap ikan bilis. Ada. Okay, kita kejar ikan bilis ni je. Kalau ada rezeki ada lah. Bantai sekali. Alhamdulillah. Bahan betul-betul palau kapal. Betul-betul palau kapal. Oh gila. Ni first time aku trolling dekat dengan kapal. Dia ada bahan betul-betul palau kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni jangan tak nak sebut lah. Belum naik lah. Naik je dulu. Aku ingat sangkut sarung tadi. Yang ni kena solid aku rasa ni.
biasalah. Oh, rempit. Rempit. Boleh lah. Seseh makan dia. Oh, larian dia. Rempit lah. Rempit. Okay. Solid tak apa. Asal gancu aku tak masuk Rempit pun rempit lah geng. Anjir tenggiri. Alhamdulillah. Rempit pun rempit lah. Ni aku bawa balik bagi bini aku makan. Kan? Ni dia makan elok lah, kena solid. Tapi yang lucu tadi kasar. Yang lucu selalunya memang kasar kan. Ni ada saiz 1 kilo lebih lah. Okey lah, saya makan kan. Saya makan apa, tenggiri lagi besar lagi sedap tak silap aku kan. Aku pun tak tahu sebab aku tak makan ikan. Apa-apa pun padu-padu mantap. Alhamdulillah. Sampai ikan tu. Ya. Penyu mati bapak besar. Siap penyu ni. Weh, pak tipuk banyak oi. Pak tipuk banyak penyu tu. Aku nak cari sikit lagi, trolling sikit lagi. Kalau ada rezeki ada lah. Kalau tak ada aku nak naik lagi. Sebab aku datang anak bini aku ni. Kena gerak awal sikit balik KL. Alhamdulillah. Ikan main belah sini ya. Tu member Abang Mufrad naik. Lepas tu aku pula kena. Allah lucu. Allah lucu. Ada. Ada. Oi, keling. Oi. Sayang. Okey, tenggiri. Alhamdulillah. Main naik. Allah! Lucut. Allah, sayang lucut. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh, dah kasar. Kasar. Tolonglah jangan lah. Banyak ekor dah buang ni. 3 ekor dah hari ni. Allah, lucu lagi. Ya Allah, lucu lagi cok. Lucu lah ada. Ya Allah, jangan lucu lah. Tolonglah.
3 ekor dah buang ni. Naik. Tolong lah. Tak apa lah, lambat sikit tak apa lah, janji naik je. Naik, tolong lah. Oi, aku risau betul lah kalau dia geleng macam tu. Oi, janganlah geleng banyak-banyak. Kuat geleng macam ni. Tolong lah main. Dia geleng. Geleng ni tu. Tu. Tolong lah, solid lah. Solid lah, tolong lah, solid. Aku trauma 3 kali hari ni, lucu lah. Oi, kuatnya. Asal kau kuat sangat geleng, woi. Mari sini. Woi. Trauma cok 3 kali lah hari ni. Dah. Oi. Mari sini. Oi. Dah. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia geleng. Ui, awak payah sangat aku nak gancur ini ni. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Syukur. Ya Allah, alhamdulillah naik juga geng. Aku jadi macam tak pandai pula. Aduh. Sebabnya 3 kali hari ni lucut, jadi bengong kejap. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah dah naik atas bot dah, syukur. Lega. Apalah aku 2-3 kali hari ni 3 kali nak mandi bunga. Apalah, nasib lah yang ni solid elok. Alhamdulillah geng. Ni besar geng, 5 kilo ada. Alhamdulillah. Ui, 5 kilo ada beratnya. Alhamdulillah, padu gemuk elok geng. 5 kilo, 6 kilo ada ni. 6 kilo ada. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah. Syukur. Ni tadi aku duduk kedor tak boleh. Naik pun kau. Ni paling besar. 6 kilo ada ni. Okey geng, hari ni aku turun dengan Abang Mufrad Okey, ni hasil dia. Dia boleh 3 ekor, alhamdulillah. Okey geng. Jangan serik datang Kuantan si mobil. Lain kali datang. Lain kali datang lagi. Test. Naikkan jauh. Alright. Okey geng, aku nak trolling sikit lagi, kejap lagi kalau ada hasil aku up. Okey. Hancur. Okey geng, assalamualaikum geng. Alhamdulillah aku selamat sampai ke darat. Awal lagi sebenarnya sekarang ni, tapi disebabkan aku bawa bawa aku punya jiwa aku kena balik awal. Aku nak bawa dia ronda-ronda kejap. Ronda-ronda sini kejap, naik IB, main tepi-tepi ni je lah. Bagi dia merasa naik IB. Dia pernah naik dah. Duk nak naik. Okey, untuk hasil aku hari ni alhamdulillah aku boleh 4 ekor tenggiri. Ini dia orang cakap 8 kilo, alhamdulillah. Tak tahulah, nanti kita pergi kedai kita timbang tengoklah berapa kilo kan. 4 ekor ni alhamdulillah, syukur. Pergi sampai kedai aku bagi tahu korang berapa kilo yang besar ni, berapa kita dapat untuk hasil kita ni, alhamdulillah. Okey geng, thank you geng, stay tune. Jual ikan, kita tengok hasil kita hari ni berapa kita dapat.
Kau ni makan. Berapa lah? Tu. Dua. Dua. Tiga. Okey, 3 ekor ni kita timbang tengok berapa dapat. Ni 3 ekor. Kau. Dia orang datang lagi. Tidak ada. Besar ni tak tahu lah apa-apa ni. Kilo. 15 kilo. 15 kilo kan. 3 ekor 15 kilo. Alhamdulillah. Tengok. Aku nak try timbang seekor yang besar ni. Nak tengok berapa kilo yang besar ni. Nak Agak tak lupa. Boleh? Nak tengok. Nak tengok yang besar ni berapa kilo. Ni tak ni? Tak bau. Tak oh. 15 kilo 3 ekor. Dah kira. Yang besar ni 5.95. Lagi 5 gram nak cukup 6 kilo. Yang paling besar ni. Okey dah. Alhamdulillah dah. Mana kira sekali lah. Kira sekali je. Kira sekali cuma nak tahu berat dia je. Ha? Ada QR. QR ada? Ada QR. Okey geng, alhamdulillah settle jual ikan. Semua total aku jual 3 ekor. Yang aku dapat semua 4 ekor. Seekor aku tak jual sebab aku nak bawa balik untuk buat makan lah seekor tu. Seekor tu dalam 1 kilo lebih, tak sampai 2 kilo aku ingat. Sebabnya selalunya kalau harga ikan kecil ni dia lain pada harga ikan besar. Tapi tak apa. Untuk aku alhamdulillah lah cukup lah 465 untuk setengah hari punya kerja. Okey dah tu. Okey, thank you gang yang mana dah tengok video aku, yang mana dah belum follow, belum subscribe, minta tolong korang follow and subscribe aku gang. InsyaAllah di masa akan datang kita cari lagi strike, kita cari lagi ikan-ikan yang lagi besar. Nampaknya untuk trip kali ni tak kesampaian juga. Aku nak cari double digit. 2 tahun lebih lah, dekat 3 tahun aku main kat Kuantan, aku still tak jumpa double digit. Kobia ada double digit, Tenggiri tak ada double digit lagi. Untuk rekod aku paling besar kat Kuantan ni, Tenggiri dekat 8 kilo, 7-8 dah tak silap aku. Ok, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan nanti kita jumpa dekat next video lah. Ok, alright. Salam satu hobi, kumpau itu pasti, strike itu rezeki.